Kau punya dah. Goreng toko. Okey makan. Dia tak sampai lagi. Makan apa? Saya bawa daripada sebelah. Ha? makan lu. Makanan kita dah sampai. Nasi harga RM8. Memang murah. Sotong goreng. Ini pun RM8. Okey lah. Sup daging RM8. Murah RM8. Okey, bedal. Bedal. Pakai baju buat wifi. Duduk sebelah kita apa ni? Jangan tag buat wifi ya. Kita sampai lagi dah. Nasi bujang ni bang. Bujang kena Janggut bukan nasi bujang. Kami video. Oh, selesai makan dah. Kenyang. Alhamdulillah. Ada pula orang belanja. Moga dimurahkan rezeki abang Rahman. Lepas ni nak meronda pusing area Alustar ni, tak tahu pusing mana. Layan aja. Ada lagi tengah makan. Belum selesai lagi. Allah. Hampir kosong lah kedai. Oh, tu dia licin. Padu lah. Supaya ada gig kita. Okay, tuan mana? Kenyang eh? Dia bagi bayar je pula. Settle kata. Kalau minyak free RM6. Makan pun free, ya Allah. Rezeki kita lah Tok Man. Ni dia suasana di dataran Alustar. Oh, meriah eh. First time. Tu menara Alustar sana. Wah, meriah. Meriah malam minggu di Alustar. Oh, cantik istana lama ke ni? Masjid Hafiz. Masjid? Zahir. Masjid Zahir. Oh, masjid buka ni. Boleh masuk lah. Okey, dah. Okey. Dah. RM10. Oti. RM10. Ramai orang berebut. Tak ada. Masalahnya nanti kena tangkap macam dekat KLCCU. RM2,000 kena saman. RM2,000. Tak. Ini cari makan ni janggut ni. Mana-mana dia cari makan. Sekarang ni apa nak jual apa ni? Live apa ni? Jual apa? Ambil lah gambar. Kesian dia stand. Korang tak nak ambil gambar bang. Jangan nak live TikTok ni jual barang. Saya tambah lah gambar budak sejuk. Beg kuning. Okey. 1, 2, 3. Kau nak yang terang ke yang gabung? Tak masuk dia nak background blur ke. Macam ni kan. Ini kan gabung. Kabur. Yang ni kan terang. Dah siap packing ke? Asyik hujan berhenti lah. Selamat pagi guys. Hari kedua kami di Alustar. Hai, awal bilik blackout bang. Bilik blackout blackout gelap. Kena komplain kat reception ni. Ha? Belum lagi. Abang Nasir mandi gelap-gelap.
Telefon pun tak ada, nak call macam mana? Telefon tak ada. Nak call macam mana? Aduh. 205. Cakap bang blackout bang. Siap abang Nasir mandi gelap-gelap. Masih. Hari kedua guys, Pak Alustar. Iklan sikit sebab apa? Sebab bilik kami tiba-tiba blackout. Inilah ke biliknya. Tiba-tiba blackout. Kesian abang Nasir mandi gelap-gelap. Nasib baik tak blackout masa tidur. Okay, ni bilik. Wah, gelap pula nak tunjuk. Ni bilik 2 super single lah. Okay lah, sekadar nak bermalam tidur kan. Boleh lah tidur nyenyak agak lah. So hari ni kejap lagi kita nak pergi breakfast 7.30 RV kat bawah. Kita akan pergi breakfast. Lepas tu ya, masih bang. Nak pergi breakfast, pusing-pusing sekejap Alustar. Balik hotel balik sebelum pukul 12, check out dan kita ke destinasi yang kedua. Blackout lah. Macam mana ni? So kita packing dulu, siap-siap lah. Packing barang. Nanti balik hotel nanti terus grab and go je lah. Okay. Apa si Roger? GoPro buat hal. GoPro memang buat hal. Aku rasa memang masa untuk bertukar. Tak boleh lah. Aku punya Insta pun ada problem. Insta aku tu tak boleh baca memory card. Masuk 2-3 memory card pun tak boleh baca. GoPro ni okey, at least boleh function lagi lah. Tapi tadi pun buat gila tak. Betul nak bateri kot. Okay, kita Roger Alright, let's go. Alamak, ke baju bawa wifi. Selamat pagi. Oh, ramai dah ready. Allahu Akbar. Tolak pula pintu. Wah, semua bersemangat nak pergi breakfast ni. Semangat weh. Sedap weh tidur weh. Oh, sedap. Sedap Ada gangguan tak? Ada gangguan Oh, baik. Dia merayau kampung dia dah pagi-pagi. Pagi-pagi kena lap dulu lah. Alah motor ya bang. Lap motor dulu. Hujan. Oi, basah semua motor. Car wash, free car wash. Suara apa hal? Ha? Ini gelap. Nasib baik pukul 6.30 pagi. Blackout. Dah okey dah. Kira gangguan kat tu. Ada gangguan? 6.30 pagi blackout, gangguan lah tu. Okay, nak lap motor dulu. Hujan, pukul 6 jadi hujan. Dan kita gerak lah. Salam bang, okay bang? Alhamdulillah. Tidur sedap. Enak. Lena diulit mimpi. Sangat lap motor hujan. Motor aku kat bawah pokok ni. Alah, ingat kalau letak bawah pokok boleh teduh, tak kena hujan. Kena juga. Basah aku punya tudung aku. Okey, tak apa.
turun lagi. Apa nasib? Aku tengah bersiap untuk breakfast. Oi, masa nak balik ke? Lah motor ya bang? Ya bang. Mana hujan bang? Ay, mana Abang Nasir tak turun ni? Aduh. Okay, jom on the bike guys. Oh, lawa rumah lama ni. Ya, kita dah sampai kat restoran untuk breakfast. Apa yang sedap sini? Sorry, makan dua. Aja. Tak apa, tak nampak. Tak nampak ramai ni. Apa sedap sini? Nasi lemak, pena ni. Oh, signature lah ni. Dia ada yang gulai sebenarnya. Tapi bukan orang Kedah pagi-pagi makan gulai ke? Orang kita lain. Makan nasi? Orang kita lain. Okay, saya kau duduk. Makanlah. Dah jangan pagi sedih kot. Pagi dah sedih. Ha? Pagi-pagi dah sedih. Bukan sedih. Dia menceriakan. Sediakan suasana. Udara yang sejuk, bukit, sawah Benang. padi. Kan? Baik aku balik kamera sana daripada tengok muka kau. Tu belakang. So, kedai makan dia guys. Warung klasik. Warung klasik. Tepi jalan ni kedai dia. Dia peknga lah dia punya apa. Signature dish dia. Tu depan sawah bendang. Hai. Kamera sana. Dah hai sana. Tu depan jalan. Oh, dah dapat parking sana. Jom kita tengok makanan dia. Oh, padu. Oh, padu bang. Okay, kita duduk makan nasi goreng pun okey kan ni. Alright, let's go. Allah. Kita duduk meja special belakang tadi. Ada nasi goreng, ambil nasi goreng lah. Nama dia RM6. RM6. Belum ada air lagi. So, kita makan lah. Kita ni lam merah. Kita explore negeri lam merah. Kita tak dapat nak bangun ni jadi. Banyak sangat makannya, udang, sotong, bedal Bila semua. lagi nak asal? Just bertingkat-tingkat. Aku pula dah. Ini scam. Bukan saya punya. Okay, dia orang dah habis makan lah. Jadi Oh, dua kamera ni kita macam. start. Kita punya ronda-ronda Kedah hari kedua. Let's go. Ada video special tau. Eh. Sakit lutut, sakit pinggang. Pengantin. Duduk cik kadang. Dia masuk. Kau sampai 5 yang? 1, 2, 3. Cik, lorong telur. Okey, weh. Tagiran. Pena. Gila, kau sakit pinggang dah. Kita nak balik ni. Lenguh khasnya Masya lah. Kak Mimi daripada bawah Kak Mimi. Oi, penat dah bongkok tu. Daripada bawah. Dah pinggang dah sakit bongkok ni. Gaut. Kalau video kita tanya laki pula. Mana boleh cakap kita kira lelaki? Tadi tak. Tadi dia buat kita kira lady tau. Apa lagi Amy? Dah seorang lagi dah. Mana Madira? Ya, ada Madira dah Madira. Jangan duduk, kau kena saka. Itu lah bang. Saka Suzuki. Macam nak masuk pun tutup. Dia kena pegang ni. Tak lekul. Kena pegang dah. Kul orang. Kena keleng ni motor ni. Kelang. Kita kelang. Halang laluan. Orang nak masuk tempat pelancongan. Apa nama rumah ni? Rumah Kedah lama.
Oh, sini pun ada. Macam dekat Melaka lah, apa? Mini Asia. Dia suruh pergi Zumba. Tu, dia kata ada Zumba. Boleh join club cawangan Kedah. Tengok dia lelaki dia. Ada orang kat dalam tu ah. Aduh, ada rock block ke ni? Oh, ada rock block. Rumah Seri Banai. Rumah Seri Banai. Kepala Bana jangan salah sebut ah. Kepala Bana pula. Okey. Aduh. Gadis-gadis ambil gambar. Rumah warisan. Oh. Permata biru. Mama sini bang, Mama. Mama sini bang, bukan sana bang. Sini bang. Jangan salah pergi. Itu pun barang lama. Pak. Itu pun warisan juga tu. Oh, yang tu kau tak nak ambil gambar. Tak boleh masuk ni. Masa tu buat tok su. Sana tu. Motor susu rumah siapa? Menjangkut dia tu tok su. Tok su di tok su. Ha. Apa ni? Mana cikgu sejarah mana ni? Cikgu sejarah. Tolong sikit explain kat student-student. Kalau nak tahu lebih lanjut, tak payah saya cerita. Tengok sini je. Tengok sini. Dia baca tu. On the bike lah. Pergi join dulu, join dulu. Tak apa saya tahu. Nak juga tu. Alamak, abang peminat. Aduh. So malam tadi kita dah datang. Kita datang siang pula. Nampak gambaran lebih jelas dekat dataran. Itu menara. Kita bergambar sini. Alah. Bas tu kacau kan? Kalau tak ada bas tu nampak cantik sikit. Yes. Background dia. Background kacau. Ramai pelancong dalam negara yang minat nak bergambar juga kat motor. Cikgu ada dua. Tu, Kak Dewi. Ulu. Oh, janji nampak masjid tu dengan pintu gerbang tu. Ulu sampai belakang. Belum lagi. Okey. Okey. Rapat sikit sana. Pakai foto dia dah lambat. Apa-apa. Okey. Dah dapat tinggi belakang. Sekarang kita dekat rumah Mahathir. Tu tengah-tengah bandar.
So ini adalah rumah kelahiran Datuk Seri Dr. Muhammad Mahathir Mohamad. Tuan Mahathir kita. Dan rumah dia, kelahiran dia sebelah hotel. So ni waktu lawatan dia. So boleh naik ni. Boleh masuk naik. Dia bukan jaket ini tu. Ini mampu. Dia pakai mampu belakang. Ni tak. Ini panas kaki. Basikal kegemaran Mahathir Mohamad. Okey, jom. Dah sampai, alang-alang kita naik. Wah. Ui, salah silap keluarga pun ada Itu Mahathir yang semuda. Oh, ya betul. Betul gambar tu? Sejibit. Sejibit Mana tahu ada susu galuk ke? Bilik pertama. Oh, ada katil kat luar. Oh, benar. betul-betul old school lah kursi ni. Kalau jual ni berapa ni? Ayah Mahathir semasa dia besar. Oh, okey. Dah memang ada. Kejap. Oh, ni ada susu galur ni. Betul. Hantar kartun. Ni dapur Oh, bilik air mandi. Dapur tak berubah. Ruang makan. Oh, ni tu. Dapur ni. Sebiji macam rumah tok yang aku dulu sini lah. Dekat Cenderiang. Oh, ni sudut tetamu. Ini bilik tetamu juga. Bilik kakak. Biasalah. Okey, sudah sampai ke Tasik Beris, guys. Okey. Sini tak ada apa sangat lah. Tak menarik, pemandangan je menarik. Tapi kemudahan terbiar. Dan semua ada. Mungkin tak ada pelancong datang sini. Memang terbiar. Tak ada apa. Memang tak ada apa. Tandas tutup apa semua. Jadi kawasan mati lah. Sini. Tak ada apa. Pemandangan je benda menarik. Ada lagu lah pula, kan kena apa pula. Kita dah sampai ke tempat yang sepatutnya kita sampai. Lebih cantik, lebih terurus. Tempat ni hidup lah sikit pada tempat tadi yang apa benda kita pergi kan. Ini okey sikit. Ni baru hidup tempat je. Hillview. Memang cantik. Alright. Okay, jom kita pergi tengok view kat bawah sana. Hui, nelayan lah. Ada kafe. Kafe di tepi tasik. Satu lagi tinggi lain. Dia sepatutnya ni yang akan ada. Sini dululah. Oh. Dia cantik banget. Warna-warni tangga dia.
Video sikit kenang-kenangan. Baju tu duduk tepi lah. Jaket tu. Oh, okey. Ni betul. Kokoh ke jambatan ni? Macam goyang. Apa nak malu lagi? Ha? Jangan nak cari pasal. Tak. Banyak tu lain tadi. Dah. Tak mau dah. Atas tak panggil. Tak romantik. Kita dah sampai dekat hotel. Tapi hotel ni pelik sikit. Kau tengok bentuk dia macam mana. Macam quarters polis lama kan. Tapi dia convert jadi hotel. Bijak ah. Oh, betul-betul bijak. Teringat lu masa kecil-kecil kita tinggal kat quarters polis Arwah Atuk tu. Macam sebiji lah macam ni bentuk dia. Ni maskot ini maskot hotel ke? Hotel ni maskot ke? Comel lah awak ni. Mari. Jangan takut. Ada maskot punya. Makan dah? Ha? Kawan gaduh. Wah, ni ada motor display ni. Pasola. Ni boleh sewa tak? Boleh sewa tak? Kalau boleh sewa, aku nak sewa ni. Boleh sewa tak? So, bijak Ha? Blok mana kita? Merek polis lama dibuat jadi hotel. Pandai tu. Kita suara sembelih kambing tu, malam ni kita makan kambing bakar. Ada. Tu ada BBQ station. Boleh. Mana ni? Cukup bulan dah. Sini be, sini. Sini. Sehat badan dia. Boleh kan ni? Merek polis dia konggol pandai bijak. Bijak. Okey, orang tengah azan tu, so tak boleh nak cakap kuat sangat lah. Nanti kita sambung balik. Kita tengok bilik dia macam mana. Nama tempat ni, okey. Nama tempat ni Zaquest Hotel. Nama tempat dia Zaquest Hotel. So, motor bagi parking kat sini. Motor semua parking. Parking di sini. So, tu nama dia Zaquest Hotel. Okey, dia apa-apa sambung ah. Pakai baju bang. Pakai baju. So ni saya dapat duduk dekat tingkat 3. Suasana bertingkat 3 lah. Sini hujan lah. Makan macam mana hujan-hujan ni? Makan Maggi Cup lah. Ada Maggi Cup kat bawah tu. Dekat office dia ada Maggi Cup. Sana gereja, sebelah tu ada masjid. Okay. So bilik dia ada yang 2 queen, 1 queen, 2 super single. Dan ada juga yang macam ni bilik saya. So saya dapat bilik yang katil 2 super single. Saya mesti tidur seorang malam ni kot. Tak tahulah mana berada, satu lagi tak sampai. Okay, so saya nak mala ke bawah. Kita nak pergi makan. Okay, tunjuk kejap kan. So ni dah dia katil dia. So ni toilet dia besar. Dan dari nombit lah. Toilet besar. Ni yang best. Ada balcony mat. Ada balcony. Ni masjid. Tadi kat sana tu ada gereja sebelah-sebelah. Ceritakan Malaysia Harmoni. Okay, jom ke Ruby.
Tour. Kita berada di Senja Food Place di Sungai Petani, Kedah. Tu dia tempat makan dia. Jom kita tengok apa yang ada. Oh, menarik lah. Oh, dia konsep food stall. Menarik. Menarik. Oh, dong ramai kat sini. Cukup ambil je. Bunuh. Cari meja lain. Tak kau dengan ni gaya. Itu ada tu boleh join. Dah bunuh. Sizzling. Western. Macam mana nampak? Jangan nampak. Mana nampak ni? Kat mana eh? Richard Gere eh? Richard Gere? Kan? On. Tipu lah mana ada. Lain tak ada kan? Set nasi. Sini. Tak ada buka. Saya ingin cap tu kan. Lepok. Mantap. Dia kat mana? Suruh datang makan. Dah. Apa nak? Lin. Semua tak dia tak. Dia hantar bagi nombor bilik, nombor meja. Orang dia hantar. Room service. Untuk you kau ni. Salah tidak pula. Okey. Ni hari second day. Second day. Macam mana? Pancit ke? Best ke? Apa ke? Best. Puati. Paling best? Paling best yang mana ah? Aku pun lupa dah. Dah tak ingat. Oh, lupa Jerai tak pergi. Paling best dia dekat apa? Review tadi tu lah. Cantik lah. Brace tu. Nasi brace. Cuma yang Pop kena tinggal tadi tu yang kita sampai dekat yang first spot tu kan. Nasi brace tu kosong, tak ada benda kan. Tempat tinggal tu. Tempat tinggal. Tapi cantik Yang lah. lapak tak besar tu kan. Dah cantik lah. Tapi sayang tinggal. Kedai banyak. Kedai banyak. Kedai banyak kosong. Kosong. Tutup habis. Tu aku nampak dekat Google ada satu bangunan di situ. Aku tak tahu apa benda. Lepas tu semua tak tahan nak kencing. Tandas tutup. Lepas tu pergi yang ke sebelah sana tu, pergi kencing kan beratur lah. Orang tu nak kencing. Lepas tu ingatkan dah turun. Lepas tu kau kata sana pula. Dah masuk sana pula. Yang bungkus saya je tu. Yang bungkus saya kat tepi kat motor. Dekat tepi ya. Baru rasa. Dahsyat betul lah. Tapi nak ke nasi beris tu, jalan tu steam. Jalan dia steam kan? Buat ngantuk. Buat ngantuk. Kena pula air nitik-nitik. Aduh. Ngantuk je. Ni sampai. Okey. Terima kasih. Okey. Dry chili. Dia tak boleh balik. Dry chili pan mi. Kalau tak beli tak balik bang Tidur sini Sampai jumpa. Ha? Pinam dah. Nak bayar kan ke? Nombor dia Ada nyaki juga. Muhammad ni tak faham aku. Selamat pagi. 7.30 7.42 pagi. So kita orang nak pergi breakfast kejap lagi. Dekat area sini apa? Kedai makan pokok cherry ni. So ni lah dia pemandangannya pada waktu pagi di hotel ni. Oh belakang ni aku tahu semalam ni banyak polis-polis tinggal ni. So dia adalah share dengan polis kot. Accommodation ni bagi duduk stay. Lagi 3 blok sana. Hujung tu masih lagi ada macam pejabat polis apa tak tahu. Selamat sikit stay sini. Baik kata baik. So kita akan bergerak ke breakfast. Yalah macam jalan tu. Oh tu. Semua ada yang dah turun.
So dia dah turun mamak-mamak ke motor. Oh, maskot ni, maskot hotel ni. Alah malu-malu. Jinak kambing. Katanya RV pukul 8. Okey, apalah. Buat lagi ni. Hari dah standby. Sodor kita. Ya. Sana nampak polis. Balik nak ke Penang. Ada urusan kerja ke Penang. Oh ya, kan beg tu muat dalam box? Tak muat? Muat, cuma nanti dah sampai sana nak masuk Helmet lagi? helmet lagi kan. Oh. So dia dah ke Penang urusan kerja. Oh, dahsyat. Ni motosikal yang spekulasi banyak. Dia muncul bagai buah cendawan. Untuk beracun. Untuk motor yang paling beracun pada tahun 2025. Ni dia. Ni dia. Racun ikan maju. Dia tiba-tiba muncul tut seorang, tut seorang, tut seorang. Racun dia kuat. Macam ni mungkin 2-3 ni. Dah ada leak, dah ada trailer, dah ada spoiler tu. Ada lagi tu. Lepas ni semua apa TM Motor World punya bos semua kena call. Ni tiba orang Aduh. Asyik Najah yang telefon dia. Tak ada lain ke? Dengan kau beli Lain kali bang, lepas tu kau kena call dia. Tak ada ke frigi-frigi helmet ke apa ke, riding gear ke? Bagilah, banyak dah kot. Kalau aku ni telefon. Lu punya kawan tak ada berani telefon sendiri. Baru telefon lah. Alamak. boleh bagilah kisah dia. Pakai tu je lah. Tak dapat. 8 minit. Lebih kurang. Jam ni. Pokok cherry. Keluar pada atas tu. Pokok cherry kalau tengok kan 3.2. Oh 32 km. Mana kita keluar pada ni. Keluar pada sini. Sebab pokok cherry. ke kiri. Dia tepi jalan je kan? Rasanya lah tepi jalan je. Tepi jalan je. Tu. Cuma macam nak rupa dia. Kat mana ni? Kita ke kiri, patah balik. Jalan taman kat ni. Orang hari ni pun hari bekerja. Kerja kan? Kereta banyak. Oh ni dia buat tempat hall ni. Dewan makan. Pandai betul-betul menggunakan tempat ni. Ni ramai dah turun ni. Tuan rasa macam balik office balik ke tuan? Ha? Rumah balik. Macam balik rumah balik kan? Mengimbau kenangan. Kecil sampai habis sekolah duduk Duduk berak polis. Di dalam balik salah. Oh nak keluar. Helmet siapa? Helmet siapa? Lelong. Helmet siapa? Jual. Helmet siapa? Aku tak sini pula. Dia tempat dia. Okay, dia dah sampai kedai aku update lagi lah. Okay. Okay bang, sedap tidur. Sedap tidur. Okey, jom sarapan. Jom mencekik. Modal, Rendah dan modal. Alright, kita dah sampai ke tempat breakfast. Dari pokok cherry. Ya, yang membawa sampai ketibaan. Jom kita pergi makan dulu. Tengok apa yang ada. Besar kedai makan dia. Diorang cakap kedai makan dia sedap. Diorang cakap lah. Jom tengok. Bekas lauk. Sedap kan? Oh, macam-macam ada. Oh, macam-macam ada. Baru.
gulai. Pindang. Pindang. Sekap. Kuih-kuih tak ada. Okey, sebelah nasi lemak. Sayur kentang telur 2 biji dengan air RM7. Okey, berdalu. Apa kau makan tu? Jinak betul dia ni. Maskot. Okay guys, hari ni hari terakhir kami di Pegang Petani Kedah. Kali kejap lagi kita akan berangkat pulang ke Kuala Lumpur lah. So sampai sini saja kot video saya. Kalau ada apa-apa saya sambung. Okay, terima kasih kerana menonton. Subscribe, boleh share lah, nak komen-komen apa-apa pasal ride ni atau pasal grup Ketagi Ride ni. Boleh tanya dekat saya pun boleh. Kalau nak join pun boleh. Saya boleh sharekan link untuk membership. Membership, tak ada membership pun, free je sebenarnya. Yang penting tak kisah apa motor pun, kapcai pun boleh join. Alright, terima kasih kerana menonton. Ciao.